Petang-petang kami dah sibuk kemas untuk berangkat ke Kesik Kedah. Hai, Assalamualaikum rakan-rakan online. Sebenarnya agak lucu sikit lah video ni disebabkan sekarang baru ada kesempatan untuk edit video ni. Masa dalam perjalanan ni saya pun tak banyak lah ambil video sebabkan saya suka sangat tengok view-view rumah kampung, kebun-kebun, gunung-gunung. Nampak tu ada sekecil kat situ. Perjalanan nak ke Sik waktu itu mengambil masa dalam 45 minit dari Sungai Petani ke Sik Kedah. Nampak tu sangat cantik kan viewnya? Nampak tu, tahu-tahu dah sampai dah dekat Tasik Berisik Kedah. Tak silap saya waktu ni dalam jam 6 petang. Cantik kan dia punya view dekat Tasik Beris Kedah ni? Ada bot lah. Dan kami pun teruskan perjalanan mencari parking dan mencari chalet kami. Nampak tu ada pokok rambutan lah. Pokok rambutan ni betul-betul berhadapan dengan chalet kami. Sebelum kami petik rambutan ni, kami dah minta izin dengan tuan punya chalet ini. Dia izinkan kami untuk makan rambutan ini. Nampak kan si kecil tu? Dia sukalah ada orang layan dia. Dokong sana, dokong sini. Rambutan dekat sini sangat manis. Nampak tak tu? Ada rambutan, ada durian. Nak makan rambutan tinggal petik saja dekat atas. Dekat chalet Tasik Beris ni macam-macam disediakan. Tengok tu, ada jual Maggi, ada jual sabun, ada jual air, kopi, 3-in-1, macam-macam ada. Arang untuk BBQ pun ada dijual. Tak lupa dekat sini microwave pun disediakan. Peti air, freezer semua disediakan. Senanglah kalau kita nak buat bakar-bakar pada malam tu. Dekat chalet ni pun ada disediakan kolam renang. Bolehlah anak-anak mandi. Waktu ni memang abang excited lah nak mandi. Kolam renang dia pun bersih dan terjaga. Kolam renang dia pun terbagi pada 3. Ada yang cetek, ada yang separuh cetek. Waktu saya ambil video ni pun dah nak senja dah. Tengok viewnya. Tiba-tiba ada orang pula. Disebabkan video ni terlalu panjang, nantikan part 2 di Tasik Beris.